kuih lapis. Takkanlah wajib pun kuih lapis. Betul-betul ni aku lapar. Mesti habisnya takkanlah membazir benda-benda macam ni. Tengok Mak Luffy tu banyak kuih dia ambil. So hari ni saya nak share dengan awak semua 5 kuih yang selalu orang cari dekat bazar Ramadan, tetapi awak semua perlu berhati-hati. Yang pertama, kita ada tepung pelita. Boleh dimakan sebab dia diperbuat daripada tepung beras, tetapi masih perlu berhati-hati dengan kandungan gula yang boleh trigger asid dalam perut. Yang kedua, kuih talam. Majoritinya diperbuat daripada tepung beras, tetapi ada juga yang dicampur dengan pulut. Contohnya, kuih seri muka, bingka ubi yang boleh menyebabkan angin dan kemung perut. Ketiga, puding karamel. Inilah yang paling viral sekali tahun ni kan. Puding karamel dia sangat mudah dihadam, tetapi masih perlu berhati-hati dengan kandungan susu dan juga gula karamel yang boleh melonggarkan injap perut dan menyebabkan asid naik ke dada. Yang keempat, ada yang panggil onde, ada yang panggil buah Melaka. Yang ini memang tak boleh sebab diperbuat daripada tepung pulut yang boleh menyebabkan perut cepat kembuh dan sebu. Kelima, kita ada popiah goreng dan popiah basah. Popiah goreng ni berminyak. Popiah basah pula korang perlu berhati-hati dengan inti dalam dia. Combination dua ni boleh menyebabkan korang rasa sengkak dan bloated. Belum campur dengan sambal dia lagi tau. So, nasihat saya, kalau korang teringin sangat nak makan, rasa dulu sikit tapi jangan sampai lupa diri. So, kalau korang semua nak lebih banyak tips dan info, jangan lupa untuk like, follow dan join live kita. Kita sama-sama ikhtiar.